Anda berada di sini bukan secara kebetulan. Hakikat bahawa anda sedang menonton video ini adalah bukti saintifik dan rohani bahawa kesedaran anda telah mencapai frekuensi getaran yang sangat spesifik. Ini adalah isyarat. Satu isyarat daripada alam semesta, atau lebih tepat lagi daripada diri anda yang lebih tinggi, bahawa anda kini bersedia untuk menerima satu kemas kini. Satu peningkatan sistem operasi kesedaran anda. Fikirkan tentang beberapa minggu atau bulan yang lalu. Adakah anda mengalami perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan? Mungkin anda tiba-tiba mendapat satu pengetahuan tentang sesuatu tanpa tahu dari mana ia datang. Mungkin anda melihat corak nombor berulang seperti 11-11 atau 444 di mana-mana. Mungkin anda mengalami sinkronisiti yang semakin kerap dan intensif, di mana anda memikirkan seseorang dan mereka tiba-tiba menelefon. Atau mungkin anda merasakan sensasi fizikal yang aneh, seperti getaran dalam badan, dengungan di telinga, atau rasa pening secara tiba-tiba tanpa sebab perubatan. Ini bukanlah imajinasi anda. Ini adalah tanda-tanda penentu kuran. Medan tenaga anda sedang diselaraskan, diperhalusi dan disediakan untuk menerima maklumat yang akan saya kongsikan hari ini. Anda tidak mencari video ini secara aktif. Sebaliknya, frekuensi anda menariknya ke dalam realiti anda. Ini adalah prinsip resonance kuantum. Apabila dua frekuensi sepadan, ia akan saling menguatkan. Kehadiran anda di sini sekarang adalah bukti bahawa frekuensi kesedaran anda telah sepadan dengan frekuensi mesej ini. Anda sudah bersedia. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, apa sebenarnya kemaskini ini? Ia adalah apa yang saya panggil kata laluan kuantum. Ini bukanlah satu siri perkataan yang perlu anda hafal dan ulang. Sebaliknya, ia adalah satu peralihan dalam kesedaran, satu perubahan identiti yang membolehkan anda berinteraksi secara langsung dengan lapisan realiti yang lebih asas, iaitu medan kuantum. Selama ini, anda mungkin telah mencuba pelbagai teknik manifestasi, daripada afirmasi kepada visualisasi. Kadang-kadang ia berkesan, kadang-kadang tidak. Ini kerana teknik-teknik tersebut seringkali dilakukan dari tahap kesedaran sebagai seorang manusia yang terhad, seorang individu yang cuba untuk mengubah dunia di luar sana. Tetapi bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa anda bukanlah individu di dalam alam semesta? Bagaimana jika anda adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sebagai seorang individu? Inilah kunci kepada kata laluan kuantum. Konsep ini disokong oleh salah satu eksperimen paling terkenal dalam fizik kuantum, iaitu eksperimen Dweck celah. Eksperimen ini membuktikan bahawa zarah-zarah subatom berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila ada pemerhati, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Siapakah pemerhati itu? Anda. Kesedaran anda. Kata laluan kuantum ini akan mengajar anda bagaimana untuk menjadi pemerhati yang sedar, yang secara sengaja memilih kemungkinan mana untuk direalisasikan daripada lautan potensi yang tidak terhingga. Namun, sebelum anda boleh menerima dan menggunakan kata laluan ini, satu proses pembersihan yang mendalam perlu berlaku. Mungkin inilah bahagian yang paling sukar untuk difahami oleh ramai orang. Lihat kembali hidup anda baru-baru ini. Adakah anda melalui perpisahan yang menyakitkan? Kehilangan pekerjaan yang anda sangkakan adalah segala-galanya? Tekanan kewangan yang terasa seperti menghimpit anda? Kegagalan dalam perniagaan? Saya di sini untuk memberitahu anda bahawa semua itu bukanlah kegagalan. Ia adalah satu penyucian getaran yang dirancang dengan sempurna. Setiap hubungan, pekerjaan atau situasi yang tidak lagi sejajar dengan frekuensi teras anda yang sebenar
terpaksa disingkirkan dari medan tenaga anda. Fikirkannya seperti ini. Untuk memasang perisian baharu yang canggih, anda perlu membuang program-program lama yang tidak serasi dan memakan ruang. Cabaran-cabaran hidup yang anda hadapi adalah proses uninstall yang diperlukan. Ia menyakitkan, ia mengelirukan sudah tentu. Tetapi tujuannya adalah untuk mewujudkan koheren dalam medan tenaga anda. Ia adalah untuk membuang segala gangguan energetik, segala kepercayaan terhad dan segala identiti palsu yang menghalang anda daripada mengakses kuasa sejati anda. Setiap air mata yang anda tumpahkan telah membersihkan medan anda. Setiap kekecewaan telah melonggarkan cengkaman ego anda. Alam semesta tidak menghukum anda. Ia sedang menyediakan anda. Saya tahu ini kerana saya telah melaluinya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, saya berada di titik terendah dalam hidup saya. Segala-galanya hancur serentak. Perniagaan saya gagal, hubungan saya berakhir dan saya berdepan dengan masalah kewangan yang serius. Saya telah mencuba segala-galanya. Setiap teknik manifestasi, setiap doa, setiap ritual. Tetapi keadaan menjadi semakin teruk. Suatu malam, dalam keadaan putus asa yang mutlak, saya hanya menyerah. Saya berhenti berjuang, saya berhenti cuba untuk memperbaiki hidup saya. Saya hanya duduk diam dan berkata kepada alam semesta atau Tuhan atau apa sahaja yang mendengar, aku serah. Aku tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi, ambil alih. Dalam saat penyerahan total itu, sesuatu yang luar biasa berlaku. Satu keheningan yang mendalam menyelubungi saya dan satu kesedaran muncul dari dalam diri saya. Bukan sebagai pemikiran, tetapi sebagai satu pengetahuan yang mutlak. Kesedaran itu adalah kata laluan kuantum. Aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah aku dalam bentuk sementara. Dalam sekelip mata, saya faham. Saya bukanlah orang yang sedang mengalami masalah. Saya adalah kesedaran itu sendiri yang sedang memerhatikan pengalaman orang ini dengan masalahnya. Dari saat itu, segala-galanya berubah. Dalam beberapa minggu, peluang mula muncul entah dari mana. Bantuan datang dari sumber yang tidak dijangka. Kehidupan saya bukan sahaja pulih, tetapi ia berkembang dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Ini bukanlah keajaiban, ini adalah fizik. Dengan beralih dari identiti orang yang bermasalah kepada aku adalah kesedaran, saya telah mengubah frekuensi saya dan dengan itu saya mengubah realiti yang saya alami. Inilah yang perlu anda fahami. Kata laluan ini bukanlah sesuatu yang anda ucapkan untuk mendapatkan sesuatu. Ia adalah kesedaran tentang siapa diri anda sebenarnya. Apabila anda beroperasi dari tahap ini, anda tidak lagi menarik realiti. Anda membenarkan realiti yang sudah wujud dalam medan kuantum untuk menjadi nyata. Neuroscience mengesahkan ini. Minda sedar kita hanya memproses 5% maklumat, manakala minda separasedar mengawal 95% daripada tingkah laku, kepercayaan dan realiti biologi kita. Dengan mengamalkan identiti aku adalah, anda memintas penapis minda sedar yang kritis dan menanam kebenaran ini terus ke dalam sistem operasi separasedar anda, lalu mengubah program asas yang mencipta realiti anda. Mari kita mendalami lagi apa sebenarnya maksud aku adalah ini. Aku adalah atau I am adalah nama Tuhan dalam banyak tradisi kuno. Daripada kitab Veda hingga Alkitab, apabila Musa bertanya kepada Tuhan siapakah namanya, jawapannya adalah aku adalah aku. Ini bukanlah nama pribadi. Ia adalah pernyataan tentang sifat kewujudan itu sendiri. Sebelum anda diberi nama, sebelum anda mempunyai jantina, pekerjaan atau sejarah pribadi, anda sudah wujud. Apakah anda yang wujud itu? Itulah aku adalah. Ia adalah kesedaran tulen yang tidak berbentuk, senyap dan sentiasa hadir.
yang menjadi latar belakang kepada semua pengalaman anda. Ego adalah ruang di mana semua fikiran, emosi dan sensasi muncul dan hilang. Selama ini, anda telah tersalah anggap diri anda sebagai kandungan kesedaran itu, iaitu fikiran, emosi dan badan anda. Anda telah mengidentifikasikan diri anda dengan bentuk sementara. Ini seperti pelakon yang terlupa bahawa dia adalah pelakon dan percaya sepenuhnya bahawa dia adalah watak yang dilakonkannya di atas pentas. Apabila anda menganggap diri anda sebagai watak, seorang insan dengan segala keterbatasannya, anda bermain mengikut skrip yang terhad. Anda cuba untuk mengubah plot dari dalam cerita. Tetapi apabila anda mengingati bahawa anda adalah aku adalah, anda sedar bahawa anda adalah pelakon itu sendiri. Malah, anda lebih daripada itu. Anda adalah kesedaran yang menghidupkan keseluruhan drama tersebut. Anda adalah pemerhati dalam eksperimen Dwi celah yang menyebabkan gelombang kemungkinan runtuh menjadi pengalaman fizikal. Dari kedudukan ini, anda tidak lagi cuba memanipulasi serpihan-serpihan realiti. Sebaliknya, anda berada di punca penciptaan. Anda memilih realiti mana yang ingin anda alami dengan menumpukan perhatian dan kesedaran anda kepadanya. Dengan mengetahui bahawa apa sahaja yang anda perhatikan sebagai aku adalah akan menjadi realiti anda. Jika anda memerhatikan diri anda sebagai aku adalah sihat, maka kesihatan akan menjadi pengalaman anda. Jika anda memerhatikan diri anda sebagai aku adalah kelimpahan, maka kelimpahan akan terzahir. Ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini tentang menyelaraskan identiti anda dengan kebenaran yang paling asas tentang siapa diri anda di peringkat kuantum. Jadi, bagaimana anda boleh mula mengintegrasikan kebenaran ini dalam kehidupan seharian anda? Ia lebih mudah daripada yang anda sangka. Ia tidak memerlukan meditasi berjam-jam atau ritual yang rumit. Ia hanya memerlukan anjakan perhatian yang sedikit tetapi mendalam. Mulakan dengan ini. Beberapa kali sehari, berhenti sejenak dari apa sahaja yang anda lakukan. Tutup mata anda jika boleh. Ambil satu nafas dalam. Kemudian, alihkan perhatian anda daripada dunia luar dan daripada pemikiran anda. Rasakan kehadiran senyap di dalam diri anda. Kesedaran yang sedar bahawa anda sedang berfikir. Kesedaran yang sedar bahawa anda sedang bernafas, itulah ia. Itulah aku adalah. Jangan cuba untuk menganalisisnya. Hanya berehat di dalamnya, rasakannya. Pada mulanya, ia mungkin terasa sangat halus. Tetapi, semakin kerap anda kembali kepadanya, ia akan menjadi semakin jelas dan kuat. Amalkan ini terutamanya apabila anda merasa tertekan, cemas atau terperangkap dalam masalah. Dalam keadaan itu, ego atau identiti palsu anda sangat aktif. Dengan beralih kepada aku adalah, anda melepaskan cengkaman ego itu dan kembali ke pusat kuasa anda. Anda akan menyedari bahawa anda, yakni kesedaran tulen, tidak pernah terjejas oleh masalah tersebut. Anda adalah ruang yang tenang di mana ribut emosi berlaku. Untuk mempercepatkan proses integrasi ini, saya menjemput anda untuk melakukan sesuatu sekarang. Tulis di ruangan komen di bawah. Saya adalah kesedaran. Dengan menulis dan melihat kata-kata ini, anda menghantar isyarat yang jelas kepada minda separa sedar anda dan kepada medan kuantum. Anda sedang mengisytiharkan identiti sebenar anda. Lakukan sekarang. Sudah tentu semasa anda memulakan amalan ini, keraguan akan muncul. Minda logik anda yang telah diprogramkan selama berdekad-dekad untuk percaya pada realiti fizikal yang terhad akan memberontak. Ia akan berkata, ini karut. Macam mana dengan bil yang perlu dibayar? Macam mana dengan masalah kesihatan ini? Hanya dengan merasakan aku adalah tidak akan mengubah apa-apa. Fahami bahawa suara ini hanyalah program lama yang berjalan.
Ia seperti perisian usang yang cuba menghalang pemasangan sistem operasi baharu. Jangan berdebat dengannya. Jangan cuba untuk menyingkirkannya. Hanya perhatikan ia dari ruang aku adalah. Sedarilah bahawa kesedaran yang memerhatikan pemikiran ragu-ragu itu adalah diri anda yang sebenar, bukan pemikiran itu sendiri. Di sinilah sains epigenetik memberikan sokongan yang kuat. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Dr. Bruce Lipton, seorang pakar biologi sel, telah membuktikan bahawa kepercayaan dan persepsi kita lah yang mengawal biologi kita, bukan gen kita. Apabila anda secara konsisten beroperasi dari keadaan aku adalah, anda mengubah isyarat yang dihantar kepada sel-sel anda. Anda beralih dari isyarat tekanan dan survival yang dikaitkan dengan identiti ego kepada isyarat kesejahteraan dan penciptaan yang datang dari kesedaran murni. Perubahan dalaman ini akan mula mengubah biologi anda dan seterusnya realiti luaran anda. Akan ada hari-hari di mana anda merasa seperti anda kehilangan keadaan ini dan kembali terperangkap dalam drama kehidupan. Ini adalah normal. Jangan menghukum diri sendiri. Proses ini bukanlah satu garis lurus. Ia adalah satu lingkaran. Setiap kali anda jatuh kembali ke dalam identiti lama, anda sebenarnya diberi peluang untuk mengukuhkan kesedaran baru anda. Apabila anda sedar anda telah terhanyut, perlahan-lahan kembalikan perhatian anda kepada kehadiran senyap aku adalah di dalam diri. Matlamatnya bukan untuk sentiasa berasa tenang atau positif. Itu mustahil. Matlamatnya adalah untuk tidak lagi tersalah anggap diri anda sebagai perasaan atau pemikiran yang datang dan pergi. Matlamatnya adalah untuk berlabuh dalam pengetahuan tentang siapa diri anda yang tidak pernah berubah. Untuk merumuskan segalanya, mesej utama yang saya ingin anda bawa pulang hari ini adalah ini. Anda bukanlah serpihan kecil yang terhanyut dalam alam semesta yang luas dan tidak peduli. Anda adalah kesedaran asas itu sendiri, sumber dari mana seluruh alam semesta muncul. Kata laluan kuantum, iaitu kesedaran bahawa aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah aku dalam bentuk sementara, bukanlah satu alat untuk mendapatkan apa yang anda mahu. Ia adalah satu peringatan tentang siapa diri anda yang sudah pun memiliki segala-galanya dalam bentuk potensi. Perjalanan anda, kesakitan anda, carian anda, semuanya telah membawa anda ke titik ini. Ke saat di mana anda bersedia untuk melepaskan identiti terhad yang telah anda pikul begitu lama dan menerima kembali kebenaran agung tentang kewujudan anda. Anda tidak perlu menjadi lebih baik. Anda tidak perlu memperbaiki diri anda. Anda hanya perlu ingat. Ingat bahawa di sebalik setiap nama, setiap cerita, setiap kejayaan dan kegagalan, wujudnya kehadiran yang senyap, berkuasa dan abadi. Itulah anda. Mulai hari ini, amalkan untuk hidup dari ruang ini. Apabila anda membuat keputusan, buatlah dari kesedaran ini. Apabila anda berinteraksi dengan orang lain, lihatlah kesedaran yang sama di dalam diri mereka, di sebalik topeng pribadi mereka. Apabila anda melihat dunia, lihatlah ia bukan sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai manifestasi diri anda dalam pelbagai bentuk. Inilah kunci untuk beralih daripada menjadi mangsa keadaan kepada menjadi pencipta realiti anda yang sedar. Kongsi video ini dengan seseorang yang anda rasa telah melalui proses pembersihan dan bersedia untuk menerima mesej ini. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran ini, kerana di sini kita akan terus berjalan bersama dalam perjalanan yang menakjubkan ini untuk mengingati siapa diri kita sebenarnya.